Lelaki yang penuh parut ini merupakan seorang pembunuh upahan yang sangat kejam. Sejak kecil lagi, seluruh keluarganya telah dibunuh dengan kejam. Kemudian dia diambil sebagai anak angkat oleh seorang lelaki asing yang melatihnya menjadi seorang pembunuh upahan profesional. Tetapi tidak lama kemudian, bapa angkatnya juga dibunuh. Dia tenggelam dalam keputusasaan dan mencari segala cara untuk membalas dendam untuk keluarganya. Jadi, apakah cabaran yang akan dia hadapi pada masa hadapan? Dan adakah dia akan dapat membalas dendam? Marilah kita sama-sama saksikan filem ini. 16 tahun yang lalu, budak lelaki yang melarikan diri ini bernama Soo-hyun. Ketika baru berusia 10 tahun, dia menjadi sasaran pembunuhan di rumah anak yatim. Walaupun bernasib baik terselamat, dia kehilangan semua ingatannya dan kemudian diselamatkan oleh pembunuh upahan Pezin. Ede mengambilnya sebagai anak angkat dan mempersiapkannya untuk mewarisi kejayaannya. Tetapi untuk menjadi pembunuh upahan profesional, kepercayaan dan kemahiran adalah sama penting. Pertama, identiti dalang tidak boleh didedahkan. Kedua, sasaran tidak boleh dibenarkan untuk mengucapkan sebarang perkataan sebelum mati. Ketiga adalah mesti berusaha untuk terus hidup. Semasa latihan, Soo-hyun tidak henti-henti berkata kepada dirinya sendiri. Tetapi apabila dia melihat anjing husky tidak jauh dari situ, sedikit keraguan muncul di matanya. Bapa angkat di sisinya melihat ini dan segera mengangkat senjatanya, menghala tepat ke arah anjing itu tetapi dihalang oleh Soo-hyun. Namun selepas itu, bapa angkatnya segera menghalakkan muncung pistol ke arah budak lelaki itu. Kerana seorang pembunuh upahan profesional tidak dibenarkan mempunyai perasaan, bapa angkat yang kecoa itu segera mengikat Soo-hyun pada pokok agar dia mati sendiri. Tidak diketahui berapa lama masa berlalu, Soo-hyun sedar di atas tanah. Anjing husky Skim yang telah memutuskan tali untuknya. Dan ini adalah kali pertama Soo-hyun merasakan niat baik di dunia ini. Dalam sekelip mata, 17 tahun telah berlalu. Kini Soo-hyun telah dewasa dan telah menjadi seorang pembunuh upahan profesional. Tetapi bapa angkatnya, Pezin, menderita penyakit Alzheimer. Disebabkan naluri pembunuh upahannya, dia juga penuh kebencian terhadap semua orang di sekelilingnya apabila dia sakit. Dan tentu saja, itu termasuk Soo-hyun juga. Menghadapi serangan bapa angkatnya yang penuh dengan niat membunuh, Soo-hyun terpaksa membalas dengan mengangkat pistolnya. Kemudian, dia mencari peluang untuk bertindak, menekan pistol di tangan bapa angkatnya. Kerana bimbang dan takut bapa angkatnya cedera, Soo-hyun tidak sampai hati untuk bertindak keras dari awal hingga akhir. Tetapi malangnya, dia ditikam oleh bapa angkatnya. Nasib baik Soo-hyun masih muda dan kuat, jadi akhirnya dia berjaya menguasai bapanya. Kemudian dia duduk di hadapan meja untuk merawat lukanya, dan juga bercadang untuk bersara dan membawa bapa angkatnya tinggal di luar negara. Tetapi pada masa ini, bapa angkatnya masih mempunyai misi penting yang belum selesai. Oleh itu, Soo-hyun berkata dia akan menguruskan misi itu untuk bapanya. Tetapi bapa yang sombong itu tidak dapat menerima hakikat bahawa dia sudah tua. Jadi pada keesokan paginya, dia pergi sendirian untuk menyelesaikan misi itu, melihat senapang penembak tepat telah mengunci sasaran dengan tepat. Tetapi tangannya menggeletar, tidak dapat segera menarik picu. Dan kerana terlepas peluang yang baik itu, dia hanya boleh memilih untuk mendekati dan membunuh sasaran. Jadi dia menyusup masuk ke dalam vila tempat sasaran berada. Tetapi Soo-hyun telah dijangka oleh anak lelaki sasaran, Karimus II. Walaupun dia mengeluarkan pisau, dia bukan lawan Pezin. Tetapi Soo-hyun dan orang suruhannya telah mendengar bunyi dan berlari ke arahnya. Peden yang sudah tua tidak sempat mengelak lalu ditikam di perut. Tepat ketika Peden hampir meninggal, Soo-hyun muncul tepat pada masanya. Dengan beberapa tembakan sahaja, dia menjatuhkan semua orang suruhan di sekeliling. Sementara itu, bapa angkatnya telah ditangkap sebagai tebusan oleh Karimus. Melihat dia hampir dibawa pergi, Soo-hyun dengan cepat tidak mengejar tetapi diam-diam memanjat saluran pengudaraan. Selepas memasang bom tangan, dia terus melompat ke bawah dan menjatuhkan sasaran. Dia mengarahkan sasaran untuk memanggil semua orang. Selepas memancing keluar semua orang suruhan, Soo-hyun akhirnya menemui Peden. Tetapi pada masa ini, dia cedera parah. Dan untuk tidak melibatkan Soo-hyun, dia memilih untuk membunuh diri dengan pistol. Pada masa yang sama, orang-orang Karimus juga telah tiba di sebelah sasaran. Bom yang dipasang Soo-hyun juga sudah tiba masanya untuk meletup. Selepas Soo-hyun membawa bapa angkatnya pulang, dia mengeluarkan 1 dos adrenalin untuk merawatnya. Tetapi dia ditolak. Bagi dirinya yang menderita penyakit Alzheimer, mati seperti itu mungkin adalah kesudahan terbaik. Soo-hyun, maafkan aku kerana telah membesarkan kau menjadi seperti sekarang. Dia terus mengucapkan kata-kata maaf, sambil menyuruh Soo-hyun melupakan segalanya. Selepas itu dia juga meninggal dunia. Walaupun Soo-hyun tidak mahu begitu, namun bapa angkatnya perlahan-lahan menghembuskan nafas terakhirnya. Kemudian, Soo-hyun mengikut pesanan bapa angkatnya,
bersedia untuk bersara. Tetapi pada masa inilah, dia menerima sekeping gambar melalui email. Dan gambar ini sama persis dengan gambar di tangannya. Orang tengah memberitahunya, gambar ini datang daripada orang yang misteri. Dan orang ini mahu Soo-hyun membantunya menyingkirkan 6 sasaran. Setiap kali seorang dibunuh, orang ini akan memberinya petunjuk penting tentang identitinya. Untuk menyiasat identitinya, Soo-hyun memutuskan untuk mengambil tugasan terakhir ini. Semasa memburu di gunung, lelaki itu menemui seekor rusa. Tepat ketika dia hendak menembaknya, satu bayangan melompat dari tebing di seberang. Dia menghayunkan tali kail dan melilit buku lali lelaki itu, menyebabkan dia hilang keseimbangan dan tergelincir jatuh dari tebing. Dan penyerangnya tidak lain adalah Soo-hyun. Lelaki yang jatuh itu masih belum menghembuskan nafas terakhir. Soo-hyun melihat ini dan mengeluarkan jarum suntikan misteri lalu menyuntikannya terus ke kepala lelaki itu. Dan dengan itu, lelaki itu mati serta-merta di tempat kejadian. Kemudian Soo-hyun segera mengeluarkan telefonnya dan mengambil gambar mangsa. Malam itu, dia menerima petunjuk ketiga tentang identitinya. Oleh kerana lelaki yang dibunuh itu adalah hartawan dalam dunia perniagaan, kes ini mendapat perhatian tinggi daripada pihak polis. Detektif Hyun-jin dihantar oleh ibu pejabat untuk menyiasat kes ini. Seterusnya, dia mengarahkan orang bawahannya untuk membawa mayat itu untuk pemeriksaan. Kemudian dalam perjalanan pulang, seekor rusa yang cedera sedang melintas di tengah jalan. Lelaki yang berdiri di hadapannya adalah watak utama, Soo-hyun. Hyun-jin melihat ini dan segera turun untuk membantu. Kerana pernah menjadi pemain dart profesional, Hyun-jin dengan cepat menyuntikkan ubat pelali ke atas rusa itu. Gerakan dan karisma Hyun-jin membuatkan Soo-hyun tidak dapat menahan diri daripada memandang sekilas. Seterusnya dia pergi ke hadapan untuk memeriksa luka rusa itu. Hyun-jin juga menanggalkan selendangnya untuk menutup mata rusa itu. Kerana dengan cara itu juga dapat menenangkan rusa itu. Tetapi Soo-hyun menolak niat baik Hyun-jin. Kemudian dia mengangkatnya ke dalam truk dan bersedia untuk pergi. Hyun-jin melihat ini dan sedikit tidak senang hati. Bagaimanapun saya telah membantu awak, tetapi awak tidak mengucapkan terima kasih pun. Pada masa ini, Soo-hyun terpaksa mengucapkan terima kasih. Apa ini? Soo-hyun melihat selendang di tangan Hyun-jin kotor, lalu mengambilnya kembali dan memberikan kad nama klinik veterina kepadanya. Dia berkata jika perlu pampasan, dia boleh datang mencarinya di sana. Dan pemilik klinik veterina ini adalah identiti palsu Soo-hyun. Begitulah, pembunuh upahan dan detektif polis bertemu buat kali pertama. Soo-hyun kemudian pergi ke restoran makanan segera. Tetapi pada masa ini, pemilik restoran makanan segera itu sedang memukul isterinya di dalam kedai. Mendengar kata-kata isterinya, kemungkinan besar ia disebabkan oleh yuran pengajian universiti anak perempuan mereka. Tepat pada saat genting, Soo-hyun menghalang pemilik kedai itu. Menghadapi kata-kata pemilik kedai yang mengusirnya, Soo-hyun berpura-pura tidak mendengarnya dan menyuruh wanita itu membuatkan dia sepinggan nasi. Pemilik kedai itu dengan marah berjalan ke sisinya. Tetapi pandangan matanya serta-merta membuatkan lelaki itu ketakutan sehingga hampir kencing dalam seluar. Kemudian dia mengambil makanannya dan kembali ke klinik. Seorang gadis juga mengikutnya masuk. Gadis ini bernama Kang Seo-ji. Walaupun hanya seorang pelajar sekolah menengah, dia adalah pemilik seluruh bangunan ini. Dan klinik yang digunakan oleh Soo-hyun juga miliknya. Pada masa ini, dia juga melihat selendang wanita di rak penyangkut pakaian. Ekspresi cemburu serta-merta terpancar di wajahnya. Kemudian dia berpura-pura bertanya dengan santai bahawa ini adalah selendang wanita dan bertanya ia milik siapa. Soo-hyun segera berkata ini milik seorang gadis. Seo-ji terkejut apabila mendengar dua perkataan gadis keluar dari mulut Soo-hyun. Dia bertanya siapa gadis itu. Tetapi Soo-hyun hanya berkata dia hanyalah seorang gadis biasa. Jelas sekali dia tidak mempedulikan Seo-ji sedikit pun. Pada masa yang sama, keputusan pemeriksaan mayat yang jatuh dari tebing telah diperolehi. Pakar forensik memberitahu Hyun-jin bahawa leher mangsa pernah disuntik sejenis darah menyerupai amfetamin. Yang lebih menarik ialah komponen kokain turut dikesan dalam lapisan tisu kulit mangsa yang lebih dalam. Ini boleh membuktikan bahawa picagari yang digunakan untuk menyuntik telah digunakan dan pemilik picagari ini berkemungkinan besar seorang penagih. Melalui padanan DNA dalam picagari, mereka mendapati pemilik picagari itu adalah pemilik restoran makanan segera itu. Maka, pihak polis segera menyerbu dan menahan lelaki itu. Di dalam bilik soal siasat, dia kebetulan mengalami ketagihan. Jadi dia mengeluarkan tiup kokain dari dalam kasutnya untuk menyuntik dirinya. Pada masa ini, polis menyerbu masuk untuk menghalang. Dan ini semakin membuktikan dia adalah pembunuh. Tetapi Hyun-jin yang sensitif merasakan ada sesuatu yang pelik.
Dengan rupa penagih pemilik restoran makanan segera itu, dia pada dasarnya tidak mungkin melakukan pembunuhan dengan begitu halus. Dan dia menganalisis bahawa pembunuh sebenar-sebenarnya mahu menjebak lelaki itu. Tetapi belum sempat dia melontarkan soalannya, ketua atasan tergesa-gesa menutup kes itu untuk menenangkan keadaan. Pada malam hari, selepas waktu kerja, Hyun Jin yang dalam keadaan tidak stabil secara tidak sengaja terlanggar seekor kucing. Melihat itu, dia segera turun dari kereta dan membungkus kucing itu. Tepat ketika dia tidak tahu apa yang perlu dilakukan, tiba-tiba dia teringat doktor haiwan yang memberinya kad nama. Di atas meja pembedahan, tepat ketika dia selesai menukar pakaian dan bersiap untuk melakukan pembedahan, kucing itu tiba-tiba kehilangan tanda-tanda kehidupan. Soo Hyun melihat itu dan segera melakukan pernafasan buatan kepada kucing itu. Kemudian dia melemparkan sepasang sarung tangan kepada Hyun Jin agar dia datang membantunya. Perlahan-lahan, Soo Hyun mengeluarkan picagari dan dengan cepat menyuntik kucing itu dengan dos perangsang jantung. Di bawah kerjasama kedua-dua mereka, akhirnya kucing itu berjaya diselamatkan. Pada masa yang sama melalui kejadian ini, pandangan Hyun Jin terhadapnya juga menjadi lebih baik. Tetapi pada masa ini, dia melihat ubat amfetamin diletakkan di atas meja Soo Hyun. Ini membuatnya teringat tentang kes yang berlaku pada siang hari. Orang yang mati itu juga disuntik dengan ubat jenis ini oleh pembunuh. Maka Hyun Jin mula menyelidiki Soo Hyun, tetapi dia dengan tenang berkata bahawa benda itu digunakan untuk haiwan yang memerlukan ubat ini untuk mati dengan tenang. Dia juga menjelaskan kepada Hyun Jin mengenai pelbagai reaksi selepas suntikan. Hyun Jin juga merasakan aura yang menekan terpancar dari Soo Hyun. Nasib baik pada masa ini, Seo Ji masuk dan ketegangan antara mereka berdua pun hilang. Selepas menghantar mereka berdua pulang, Soo Hyun masuk ke bilik rahsia di dalam klinik untuk memusnahkan semua data mengenai lelaki itu. Kemudian dia mengeluarkan sekeping gambar Hyun Jin. Nalurinya memberitahu dia, gadis ini pasti akan menjadi penghalangnya dan hakikatnya telah membuktikan bahawa tekaannya benar-benar tepat. Keesokan paginya, Hyun Jin berpindah ke tingkat atas klinik veterina miliknya. Sebagai tuan rumah, Seo Ji mungkin bimbang Hyun Jin terlalu cantik, akan merampas Soo Hyun. Jadi dia bukan sahaja tidak mengalu-alukan malah cuba menyukarkan Hyun Jin. Malah dia berkata tidak mahu menyewakannya lagi. Tetapi kontrak sebelum ini telah ditandatangani, jadi jika ingin mengosongkan bilik, dia perlu membayar pampasan 2 kali ganda daripada jumlah pelanggaran kontrak. Maka Hyun Jin segera menyuruhnya berfikir masak-masak sebelum bercakap. Manakala Seo Ji pula menjadi marah kerana provokasi Hyun Jin. Maka dia segera berpaling meminta bantuan Soo Hyun. Tetapi Soo Hyun berkata, kita semua jiran, jadi mari kita saling membantu di masa hadapan. Dan keesokan harinya, Hyun Jin telah berpindah ke rumah barunya di tingkat atas. Untuk menyukarkan Hyun Jin, Seo Ji sengaja mengunci lift di tingkat yang didiami Hyun Jin. Tiada pilihan lain, dia terpaksa turun menggunakan tangga. Selepas turun, Hyun Jin segera bertanya punca lift tingkat 4 dikunci. Seo Ji segera berkata itu adalah lift khas pemilik rumah. Melihat ekspresi marah Hyun Jin, Seo Ji berasa dia telah berjaya mengenakan Hyun Jin. Kemudian dia memakai kasut sukan edisi terhadnya dan keluar. Tetapi kereta yang lalu lalang di jalan itu kebetulan menyimbah air kotor pada kasutnya. Ini membuatkannya sangat marah dan memaki hamun. Tetapi setelah melihat lelaki di dalam kereta, dia segera mengubah riak wajahnya. Dia cuba melarikan diri tetapi dihalang oleh samseng-samseng di belakang. Ternyata lelaki ini adalah bapa saudara Seo Ji. Selepas datuknya meninggal dunia, dia telah menyerahkan semua hartanya kepada Seo Ji. Tepat ketika dia hendak bertindak, tiba-tiba kemunculan Hyun Jin mengganggu. Hyun Jin mengeluarkan 2 tin air dari dalam beg Soo Hyun. Kemudian menolak Soo Hyun ke belakang dan menyuruhnya segera melaporkan kepada polis. Manakala Hyun Jin yang kurus kering pula menerima ejekan daripada bapa saudara Seo Ji. Malah memegang 2 tin air sebagai senjata sungguh lebih melucukan menghadapi kata-kata kesatnya. Hyun Jin masih memberi amaran kepadanya dengan lembut. Kemudian dia menggunakan tin soda untuk memecahkan cermin pandang belakang. Tetapi tindakannya bukan sahaja tidak mengancam mereka malah semakin membuat lelaki tua itu marah. Tiada pilihan lain, dia hanya boleh bertindak lagi. Kali ini tin soda itu mendarat tepat di mukanya. Kedua-dua samseng itu melihatnya dan terus mengambil pisau sungai. Lelaki-lelaki yang kuat menindas yang lemah itu malah menarik rambut Hyun Jin yang merupakan seorang pembunuh upahan. Soo Hyun tidak faham mengapa ada orang yang tidak terancam nyawanya tetapi pergi membantu seseorang yang tidak dikenali. Soo Hyun tidak dapat memahami, jadi dia segera menelefon rakan baiknya Pelho. Apa alasan untuk bertarung demi seseorang yang tidak dikenali? Wang, apa lagi yang anda ada selain wang? Tetapi ini jelas bukan jawapan kepada soalan ini.
Malam itu, dalam perjalanan pulang, Soo-hyun secara tidak sengaja bertemu Hyun Jin. Jelas sekali dia cedera pada waktu siang, tetapi sekarang dia pula yang menghiburnya. Soo-hyun tidak tahu apa yang perlu dikatakan pada masa itu, jadi dia hanya boleh memberinya sekaling air. Selepas itu, Hyun Jin berkata dia ingin melawat kucing yang cedera sebelum ini. Oleh itu, mereka berdua kembali ke klinik. Soo-hyun juga berpura-pura tenang dan bertanya kepadanya mengapa dia membantu Seo-ji pada waktu siang. Dia segera berkata bahawa jika dia bukan seorang polis, dia tidak akan hanya berdiri dan melihat jika berhadapan dengan situasi seperti ini. Pada masa yang sama, dia juga percaya Soo-hyun adalah seorang yang sangat baik hati. Anjing dan kucing yang memenuhi bilik ini juga kerana dia menyelamatkan mereka, barulah mereka dapat terus hidup. Pada masa yang sama, Hyun Jin juga menggunakan identitinya sebagai polis untuk menyiasat Seo-ji secara rahsia. Pada tahun itu, selepas Seo-ji mewarisi sejumlah besar harta daripada datuknya, dia terus-menerus diancam dan dianiaya oleh saudara mara terdekatnya. Dan pada masa yang sama, Soo-hyun berada di sisinya melindunginya tanpa mengharapkan apa-apa balasan. Kata-kata Hyun Jin membangkitkan kenangan dalam dirinya. 10 tahun lalu, ketika dia dan bapa angkatnya menjalankan misi, sasaran utama adalah Datuk Seo-ji. Selepas menyelesaikan sasaran, bapa angkat secara tidak sengaja menemui Seo-ji yang kecil. Soo-hyun bergegas keluar untuk menghalangnya. Dia berkata bahawa dia masih terlalu muda. Dia menyuruhnya jangan lupa kepercayaannya. Tetapi sikap Soo-hyun sangat tegas. Dia masih terlalu kecil. Hatinya yang lembut telah menyelamatkan nyawa Seo-ji. Selain itu, pada hari-hari berikutnya, dia sentiasa melindunginya secara rahsia. Mungkin juga di dalam hatinya masih ada secebis kebaikan yang tidak dimiliki oleh seorang pembunuh. Pada masa ini, mesej muncul di komputer Soo-hyun, dan pengirim mesej itu adalah bapa Karimus yang telah dibunuh olehnya 2 tahun lalu. Kini Karimus telah mengambil alih posisi ketua geng Samsung. Pada masa yang sama, dia juga kembali ke Korea Selatan untuk melakukan pemerdagangan manusia. Dan bapa angkat Soo-hyun, Padel, mati di tangannya pada tahun itu. Soo-hyun mengambil telefonnya untuk mengambil gambar dan meminta Peho mencari lokasi Karimus. Kemudian dia menyelinap masuk ke sarangnya, bersedia untuk membalas dendam untuk bapa angkatnya. Pada masa yang sama, aktiviti pemerdagangan manusia Karimus juga menarik perhatian pihak polis. Pada masa ini, Hyun Jin juga menyamar sebagai pekerja pembaikan, menyelinap masuk ke rumahnya. Misinya adalah untuk segera pergi setelah mengambil bukti kejahatan geng ini. Tetapi rancangan itu sedikit berubah. Ketika dia bersedia untuk pergi, sesuatu yang tidak dijangka berlaku. Seorang gadis membuka pintu bilik mandi dan jatuh ke tanah. Mulutnya terus-menerus memberitahu Hyun Jin untuk menyelamatkannya. Melihat keadaan seperti itu, komander polis di luar tidak tahu apa yang harus dilakukan. Sementara itu, Hyun Jin di dalam juga dipaksa ke sudut oleh kumpulan kondo. Pada masa yang sama, mereka juga menemui petunjuk pada cermin matanya. Aku dah cakap, kenapa aku rasa ada yang tak kena? Polis, Karimus melihatnya dan segera memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Hyun Jin. Menghadapi suntikan dari kumpulan kondo, Hyun Jin berjuang sekuat tenaga. Tetapi bagaimana dua genggam tangannya dapat menandingi mereka? Dia ditendang oleh seorang kondo sehingga jatuh ke tanah. Tepat pada saat genting, sebotol terbang dan memukul orang bernama kondo. Ternyata Soo-hyun telah muncul tepat pada waktunya untuk membantunya menarik perhatian lawan. Melihat kumpulan kondo mengejar satu persatu, Soo-hyun juga menghela nafas lega. Seterusnya adalah persembahan 1 lawan 5 yang menarik oleh watak utama. Sekarang, apabila berhadapan dengan pembunuh upahan profesional Soo-hyun, mereka tidak dapat bertahan lebih dari 3 saat. Selepas menyelesaikan kumpulan kondo, polis di luar juga tiba tepat pada masanya untuk menyelamatkan Hyun Jin. Selepas itu, dia tidak teragak-agak untuk berdiri dan terus berlari ke bumbung. Dan sememangnya, dia berjaya menangkap Karimus yang cuba melompat dari bangunan untuk melarikan diri. Hyun Jin menyuruhnya membuang pistol itu ke sini. Tetapi kemudian, pembunuh upahan Soo-hyun muncul tepat pada masanya untuk membantu Hyun Jin mengelak tembakan maut itu. Menghadapi lelaki bertopeng di hadapannya, Hyun Jin tiba-tiba terkejut. Dia merasakan seolah-olah dia pernah mengenali lelaki di hadapannya ini. Sementara itu, Karimus yang tidak jauh dari situ mengambil kesempatan, mengikuti tali dan melompat dari bangunan. Pada masa ini, Hyun Jin mengarahkan muncung pistolnya terus ke Soo-hyun, bertanya siapa dia dan menyuruhnya menanggalkan topengnya. Menghadapi pertanyaan Hyun Jin, Soo-hyun tidak menghiraukannya. Sebaliknya berlari untuk memegang tali yang terjuntai dari tingkat atas. Hyun Jin pula masih berdiri di situ tanpa menarik picu. Tanpa disedari, dia menghela nafas lega. Selepas melarikan diri, Soo-hyun pulang ke rumah. Dalam fikirannya pada masa itu, dia terus-menerus teringat adegan tadi.
Jelas sekali semalam dia masih tidak faham tindakan mengambil risiko demi orang asing. Tetapi tepat pada saat dia melihat Hyun Jin dalam bahaya, dia tidak teragak-agak untuk bergegas menyelamatkannya. Dia dapat merasakan bahawa pembunuh berdarah dingin seperti dia juga secara beransur-ansur berubah kerana kehadiran Hyun Jin. Untuk mengakhiri situasi ini, dia segera mencari Seoji dan memberitahunya untuk meminta Hyun Jin di tingkat 4 untuk berpindah dan dia akan membayar denda pelanggaran kontrak. Tetapi kerana Hyun Jin pernah membantu Seoji sebelum ini, kini dia telah sepenuhnya menjadi peminat Hyun Jin. Terhadap permintaan tidak masuk akal yang diajukan oleh Soo Hyun, dia tentu saja memilih untuk menolak. Sementara itu, di balai polis, Hyun Jin juga terus-menerus mengingat kembali adegan pada waktu itu. Pandangan mata yang dikenali itu jelas pernah dia lihat di suatu tempat, tetapi dia tidak dapat mengingat siapa orang itu. Pada saat ini, telefon berdering, memotong aliran pemikiran Hyun Jin. Ternyata itu adalah peringatan ulang tahun yang telah dia tetapkan sebelumnya. Pada waktu malam, Hyun Jin mengambil kek dan pergi ke klinik. Hyun Jin berkata bahawa hari ini adalah hari lahir seorang kawan rapatnya, walaupun mereka telah terputus hubungan selama 20 tahun. Tetapi setiap tahun pada hari ini, dia akan meraihkan hari lahir kawan itu. Dia juga berkata, ketika mereka masih kecil, dia sering menulis ucapan selamat hari lahir di atas kapal terbang kertas dan memberikannya kepada kawannya. Selepas Soo Hyun mendengar itu, ekspresinya menjadi tidak semula jadi. Kemudian dia mencari alasan dan pergi. Malam itu, Soo Hyun seorang diri pergi ke bilik bawah tanah, mengeluarkan kapal terbang kertas yang telah disimpan bertahun-tahun di dalam laci. Dan di atasnya, kebetulan tertulis ucapan selamat hari lahir. Soo Hyun tidak tahu sama ada dia adalah kawan yang dimaksudkan oleh Hyun Jin. Dan dia juga tidak tahu bagaimana dia akan hidup bersamanya pada masa akan datang. Keesokan harinya, seorang wanita pertengahan umur datang ke klinik Soo Hyun. Wanita itu berkata bahawa dia adalah ibu Hyun Jin. Pada masa yang sama, semasa menyerahkan kad namanya kepadanya, dia juga memberikan cek. Dia berharap sebagai jiran, dia dapat membantu menjaga Hyun Jin. Tetapi cara penjagaan di sini agak salah. Setiap hari, pukul berapa Hyun Jin meninggalkan rumah, pukul berapa dia pulang dari kerja, termasuk siapa yang datang ke rumahnya. Semua ini mesti dicatat dengan jelas. Jenis keprihatinan terhadap anak perempuan seperti ini seolah-olah agak sakit dan sudah tentu Soo Hyun yang dingin tidak peduli untuk menjaga kehormatan wanita itu. Saya rasa bila diperlukan, saya akan menghubungi doktor. Nampaknya awak masih belum faham maksud saya. Sila balik. Malam itu, Hyun Jin pulang ke rumah. Sebaik sahaja membuka lampu, dia mendapati rumahnya penuh dengan barangan dan bunga segar. Di dalam peti sejuk juga penuh dengan pelbagai jenis makanan. Hyun Jin melihatnya dan dapat meneka bahawa ibunya telah datang ke sini. Pada masa ini, kebetulan ibunya menelefon. Menghadapi perhatian yang berlebihan dari ibunya, wajah Hyun Jin jelas menunjukkan kesakitan. Kemudian dia segera pergi ke klinik Soo Hyun untuk memohon maaf bagi pihak ibunya atas tindakannya yang terburu-buru. Berbanding dengan ini, Soo Hyun lebih prihatin terhadap luka di wajahnya. Hyun Jin berasa sedikit malu. Soo Hyun berkata, walaupun dia seorang doktor haiwan, dia masih boleh merawat luka di wajahnya. Kemudian dia mengambil kapas, tetapi tiba-tiba dia berhenti. Melihat itu, dia segera menyisir rambutnya ke belakang telinga. Semasa Soo Hyun dengan teliti membersihkan kuman pada Hyun Jin, kemunculan Karimo di luar membuat dia berasa sangat tegang. Bagi seorang pembunuh upahan, perkara yang paling menakutkan adalah timbulnya niat baik. 10 tahun yang lalu, sejak dia tidak menghiraukan halangan bapa angkatnya dan menyelamatkan Seoji, Karimo sekali lagi datang. Soo Hyun mula risau. Dia tidak takut Karimus akan membalas dendam kepadanya, tetapi dia takut Karimus akan menyerang orang-orang di sekelilingnya. Sebagai seorang detektif jenayah, Hyun Jin sentiasa membawa pistol, jadi tidak perlu risau tentang keselamatannya. Sebaliknya, gadis yang lemah seperti Seoji lebih berbahaya. Walaupun berdekatan dengan Seoji, Soo Hyun masih berasa tidak tenang dan memberinya wisil, memberitahunya bahawa jika dia dalam bahaya, dia mesti meniupnya serta-merta. Tetapi Seoji tidak menyedari keseriusan masalah itu, malah bertanya sama ada dia boleh menukar wisil yang lebih cantik. Soo Hyun kehabisan kata-kata dan tidak mempedulikan kata-katanya. Kemudian dia kembali ke biliknya dan melihat kamera di luar bangunan dengan saksama. Tetapi pada masa ini, tiba-tiba terdengar bunyi wisil di sebelahnya. Soo Hyun terbangun dan bergegas datang. Tetapi ternyata itu hanya gurauan Seoji. Melihat itu, Soo Hyun segera marah dan berbalik pergi. Tetapi apabila dia baru sahaja turun ke bawah, dia mendengar bunyi wisil itu lagi. Jadi dia segera bergegas naik, tetapi Seoji berkata dia hanya ingin memanggilnya untuk makan mie segera. Sementara itu, Soo Hyun dengan serius memberitahunya agar tidak mempermainkan perkara ini lagi.
Tetapi dia tidak mengindahkan kata-katanya, jadi dia dengan cepat meniup wisil itu lagi. Seo-ji segera turun dengan gembira untuk menjemputnya, tetapi kali ini yang datang bukan Soo-hyun. Sebaliknya bos Samsung Karimus. Melihat itu, Seo-ji segera berlari kembali ke bilik, tetapi masih selangkah terlambat dan telah dihempas masuk ke bilik mandi olehnya. Tetapi Karimus pada dasarnya tidak memberinya peluang. Sebaliknya segera menarik rambutnya dan mula bertindak ganas. Soo-hyun muncul tepat pada waktunya. Dengan hanya satu lemparan bahu, dia menjatuhkannya ke tanah. Dan menyuruhnya lebih baik jangan menyentuh Seo-ji. Kenapa pula? Dia segera mengeluarkan pistol dari belakangnya. Selepas itu, mereka berdua mula bertarung. Tetapi walau bagaimanapun Karimus menyerang, dia bukan tandingan Soo-hyun. Namun begitu, dia juga tidak mahu membunuhnya di hadapan Seo-ji. Oleh itu, dia mengambil pisau dan menikamnya, pada masa yang sama menyembunyikan alat pengesan pada badannya. Kemudian sengaja membiarkannya melarikan diri. Pada masa yang sama, di balai polis, Hyun-jin sedang menyoal siasat dua orang bawahan Karimus. Walaupun pada mulanya mereka tidak mendedahkan tempat persembunyiannya, tetapi selepas dia menggunakan taktik psikologi khas terhadap mereka, kedua-dua mereka tetap mendedahkan semua yang mereka tahu. Mengikut petunjuk yang diberikan oleh kedua-dua orang itu, pihak polis juga dengan cepat tiba di sana untuk menangkap Karimus. Sementara itu, di sebelah sini, selepas membawa Seo-ji ke hospital, Soo-hyun juga menjejaki lokasi Karimus dalam telefon. Nafas Soo-hyun terhenti seketika. Kemudian dia memandu tergesa-gesa ke tempat Karimus berada. Pada masa ini, Karimus juga menyedari tindakan pihak polis. Apabila dia hendak melarikan diri, Soo-hyun menghalalkan pistolnya ke kepala, berhadapan dengan muncung pistol pembunuh upahan terkemuka. Karimus tahu dia tidak mempunyai peluang untuk hidup, tetapi dia tetap berdegil mengeluarkan pistolnya untuk melawan. Tetapi hasilnya tidak perlu dikatakan. Tindakan tidak berfikir ini hanya akan menyebabkan dia mati lebih cepat. Soo-hyun memberitahunya agar tidak menyentuh gadis itu. Seterusnya, Karimus berkata kepadanya bahawa dia mengetahui beberapa maklumat berkaitan dengan identitinya. Identitinya dia boleh siasat sendiri, tetapi Karimus yang telah mencederakan Seo-ji mesti mati. Selepas itu, apabila kumpulan Hyun-jin tiba, walaupun tidak dapat menangkap Karimus, mereka berjaya menyelamatkan ramai gadis muda yang telah diperdagangkan olehnya. Keesokan harinya, polis menemui mayat Karimus di atas kapal layar berhampiran. Forensik tidak dapat mempercayainya selepas melihatnya. Dari lubang di dahi, dapat dilihat bahawa ini pasti seorang penembak profesional. Malah bentuk pecikan darahnya tidak ubah seperti sebuah karya seni. Hyun-jin, setelah mendengar itu, mula curiga tentang identiti pembunuh. Teknik menembak yang begitu mantap juga membuatnya terus memikirkan lelaki bertopeng yang telah menyelamatkannya. Di sini, pakar forensik, setelah melihat luka pada mayat mangsa, juga terus-menerus mengagumi teknik pembunuhan yang sangat profesional. Tembakan pertama di lengan mungkin digunakan untuk menjatuhkan senjata mangsa. Tembakan kedua di betis, mungkin kerana dia mendapati mangsa mempunyai halangan di sisinya. Dan tembakan terakhir langsung mengenai dahi dan membunuhnya serta-merta. Setelah mendengar penilaian dari pihak forensik, Hyun-jin juga terus-menerus mengeluh bahawa pembunuh itu terlalu kejam. Tetapi seluruh pasukan telah menyiasat selama 2 hari 2 malam, tetapi tidak menemui sehelai rambut pun dari pembunuh. Pada masa yang sama, pembunuh kejam dalam mulut mereka kini sedang menjaga kucing-kucing liar di tepi jalan. Setelah Hyun-jin melihatnya, dia tidak henti-henti mengeluh. Nasib baik ada Dr. Soo-hyun di sini. Selepas itu, Hyun-jin pergi ke gerai sayur di tepi jalan, demi membolehkan nenek itu pulang awal. Dia memuji sayur-sayuran itu segar dan bersih sambil membeli semua sayur-sayuran itu. Kemudian, Hyun-jin pergi membeli kopi berdekatan. Nenek itu melihat Soo-hyun masih berdiri di situ dari tadi, lalu mengambil buah kesemik dan menyuruhnya mencuba. Walaupun dia sedikit malu, dia tetap menghulurkan tangan untuk mengambilnya. Hyun-jin juga membeli kopi. Tahukah kamu kopi terbaik di dunia? Kopi perkongsian itu, Soo-hyun melihat ke bawah dengan wajah tanpa ekspresi, tetapi matanya tidak berhenti mengawasi setiap gerak gerinya. Wanita tua penjual sayur segera berkata, "Jangan terus berdiri di situ memandangnya lagi. Cepatlah datang membantunya membawa sayur." Kata-kata wanita tua itu membuatkan dia sedikit canggung, jadi dia hanya mampu menyambut beg itu dengan kekok. Walaupun dia tahu dengan jelas di dalam hatinya bahawa pembunuh upahan dan polis adalah dua dunia yang bertentangan, dia masih tidak dapat mengawal dirinya dan ingin berjalan di sampingnya. Pada waktu malam, Telho segera menghantar maklumat mengenai sasaran keempat, dan identiti sasaran kali ini jauh lebih menakutkan daripada yang sebelumnya. Itu adalah seorang ahli parlimen yang sedang bersiap sedia untuk bertanding dalam pilihan raya. Hanya dengan membunuhnya, orang di belakang akan menghantar kepadanya petunjuk keempat yang berkaitan dengan identitinya sendiri. Oleh itu,
Dia mengambil identiti sebagai doktor haiwan untuk pergi ke rumah ahli parlimen tersebut. Apabila berpura-pura pergi ke tandas, dia menyelinap masuk ke dalam bilik pameran seni ahli parlimen itu, lalu memasang alat mendengar di bawah meja. Seterusnya dia segera memecahkan peti besi ahli parlimen itu, tetapi di dalamnya tidak ada petunjuk yang bernilai. Hanya ada sebuah senarai anak yatim piatu Hansil. Tetapi yang anehnya ialah semua kanak-kanak dalam senarai ini tidak mempunyai nama. Sebaliknya semuanya digantikan dengan nombor siri yang berbeza. Tetapi apabila dia membalik ke halaman terakhir, dia terus terpaku di tempatnya, kerana nombor siri kanak-kanak terakhir itu ialah nombor 88. Tetapi selain nombor-nombor ini, semua maklumat lain tiada apa-apa. Ini membuatkan Soo-hyun tidak henti-henti teringat akan kapal terbang kertas di dalam laci mejanya. Di atasnya tertulis nombor 88, Selamat Hari Jadi. Tulisan di atas kapal terbang itu juga membuatkan Soo-hyun tidak henti-henti meragui bahawa dirinya sendiri adalah nombor 88 itu. Untuk menyiasat perkara ini dengan jelas, Soo-hyun segera memandu ke rumah anak yatim Hansil. Apabila dia masuk ke dalam, dia segera melihat lukir yang bertulis nama Yang Eun. Pada masa ini, ingatan yang pernah dilupakannya serta-merta muncul di dalam fikirannya. Rupa-rupanya dia adalah nombor 88 di rumah anak yatim Hansil. Dan Yang Eun yang memberikan kapal terbang kertas kepadanya adalah satu-satunya kawannya. Selepas itu, Soo-hyun masuk ke dalam untuk mencari petunjuk. Tetapi dia mendengar bunyi yang datang dari tidak jauh. Dan orang yang datang itu adalah Hyun-jin. Soo-hyun mengikutnya ke sebuah koridor. Hyun-jin duduk dan mengeluarkan batu dari dinding. Dalam fikirannya juga muncul adegan ketika kecil dia menyembunyikan kapal terbang kertas di situ. Dan kebetulan pemandangan ini dilihat oleh Soo-hyun yang bersembunyi dalam kegelapan. Pada masa ini, Hyun-jin juga menyedari ada sesuatu yang tidak biasa di sudut dinding. Jadi dia segera mengambil lampu suluh untuk melihatnya. Tetapi Soo-hyun telah pergi selangkah di hadapannya. Selepas pulang ke rumah, Pelho melihat papan nama Yang Eun di tangan Soo-hyun. Dia juga tiba-tiba teringat bahawa ini adalah nama pada kapal terbang kertas itu. Dan mungkin Yang Eun ini juga boleh membuka petunjuk tentang identitinya. Tetapi Pelho berkata, kebanyakan kanak-kanak di rumah anak yatim Hansil telah menukar nama mereka selepas diambil sebagai anak angkat. Mengatakan demikian, kemungkinan untuk mencari orang ini adalah seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami. Tetapi pada masa ini, Soo-hyun sudah mempunyai jawapan di dalam hatinya. Sebagai pembunuh upahan profesional, Soo-hyun tahu ia tidak mungkin. Tetapi dia telah jatuh hati dengan pegawai polis Hyun-jin. Walaupun dia telah cuba menahan perasaannya. Tetapi apabila dia mengetahui bahawa dia adalah Yang Eun dari rumah anak yatim Hansil pada tahun itu, kepercayaan kukuh dalam dirinya sekali lagi tergugat. Soo-hyun adalah seorang kanak-kanak di rumah anak yatim Hansil. Pada masa itu, dia masih belum mempunyai nama dan hanya mempunyai nombor 88 yang mewakili identitinya. Pada masa itu, setiap hari mereka tidak mendapat makanan yang mencukupi. Selain itu, mereka juga terpaksa melakukan kerja yang sangat berat. Berhadapan dengan penindasan tempat seperti penjara itu, kanak Yang Eun hanya berharap dia boleh mati lebih awal. Kemudian, dia memasukkan kapal terbang kertas yang tertulis keinginannya di belakang batu bata. Dan rahsia ini kebetulan ditemui oleh Soo-hyun. Dia mengeluarkan kapal terbang itu dan setelah melihat tulisan yang penuh keputusasaan dan kesepian Yang Eun, dia memutuskan untuk membantu kanak-kanak itu. Menunggu sehingga keesokan harinya, apabila Yang Eun mengeluarkan batu bata itu lagi, dia segera mendapati di dalamnya ada satu lagi gula-gula. Rasa manis gula-gula itu membuatkan kanak-kanak itu tanpa sedar tersenyum. Dan di atas kapal terbang kertas itu juga ada kata-kata semangat dari Soo-hyun untuknya dan ditandatangani nombor 88. Pada masa yang sama, kata-kata semangatnya juga telah membawa tuah kepadanya. Tidak lama selepas itu, dia telah diambil sebagai anak angkat oleh sepasang suami isteri konglomerat. Tetapi tujuan mereka mengambilnya sebagai anak angkat sama sekali tidak mudah. Kerana anak perempuan kandung mereka telah meninggal dunia akibat penyakit. Dan ibunya, kerana tidak tahan dengan pukulan ini, telah menjadi gila. Untuk meredakan kesakitan di hati ibu angkatnya, bapa angkatnya telah mengambilnya dari rumah anak yatim. Supaya dia dapat tinggal bersama ibu angkatnya dengan identiti Hyun-jin. Dia menyangka dia telah menemui kebahagiaan. Tetapi tanpa disangka, dia hanyalah pengganti anak perempuan dalam ingatan ibu angkatnya. Dan selama bertahun-tahun dia sentiasa berada di sisi wanita itu dan membesar di bawah pengawasan yang sakit. Walaupun terpaksa menderita, dia tidak pernah melupakan nombor 88 pada tahun itu. Pada masa yang sama setiap tahun dia juga akan mengadakan sambutan hari jadi untuk nombor 88. Selepas pulang ke rumah, Hyun-jin melihat motosikal berkuasa tinggi di satu sudut. Motosikal ini sama persis dengan yang dilihatnya di pintu masuk rumah anak yatim tadi. Kemudian dari tempat motosikal itu dia tahu itu motosikal Soo-hyun. Dan ini telah menyebabkan dia curiga terhadap identiti lelaki itu.
Untuk mengesahkan tekaannya, dia menjemput lelaki itu makan malam di rumahnya. Kemudian dia meletakkan kapal terbang kertas yang telah disediakan di tempat yang mudah dilihat oleh lelaki itu. Dan sememangnya, ia telah menarik perhatian Soo Hyun. Soo Hyun membuka kapal terbang kertas itu. Di atasnya tertulis nombor 88, Selamat Hari Jadi. Oleh itu, dia tidak dapat menahan diri daripada menoleh ke arah Hyun Jin. Tetapi dia segera mengelak pandangannya. Dia pula mengeluarkan telefon dan mengambil gambar kandungan yang tertulis di situ. Melihat adegan ini, Hyun Jin sudah pasti dengan tekaannya. Semasa makan, kedua-duanya saling berpandangan dengan penuh kasih sayang. Kemudian dia terlebih dahulu membuka bicara untuk memuji. Dia tidak menyangka bahawa dia juga tahu menunggang motosikal. Mengapa saya tidak pernah melihatnya? Awak pernah dengar tentang rumah anak yatim Han Seoul? Pelho, setelah mendengar itu, segera tersedak sehingga nasinya tersembur keluar. Dan makan malam juga tiba-tiba berakhir kerana adegan ini. Hyun Jin yang tidak berpuas hati sekali lagi datang ke klinik. Dia ingin mengajaknya keluar berjalan-jalan. Kemudian mereka berdua duduk di bangku panjang di taman. Hyun Jin sengaja menyebut kawan lamanya dan berkata bahawa dia tidak mungkin melupakan budak lelaki itu yang telah mengubah neraka menjadi syurga. Hyun Jin segera menoleh ke arah Soo Hyun dengan wajah penuh harapan. Dia berharap dapat mendengar jawapan dari mulut lelaki itu sendiri. Tetapi dia hanya tahu bahawa Soo Hyun di hadapannya sebelum ini adalah nombor 88. Dan tidak tahu bahawa dia adalah pembunuh upahan yang telah lama disiasatnya dengan susah payah. Berhadapan dengan wajah Hyun Jin yang penuh harapan, Soo Hyun pula tidak sedikit pun mengakui kerana pembunuh upahan dan polis telah ditakdirkan untuk menjadi dua dunia yang tidak mungkin mempunyai titik persamaan. Peralihan adegan, Soo Hyun menghalalkan pistol terus ke kepala lelaki itu. Lelaki ini masih berdegil meronta-ronta. Tetapi kemudian dia mendengar lelaki itu menyebut tentang rumah anak yatim Han Seoul. Ini juga sebab mengapa dia memberinya peluang untuk hidup. Cukup dengan menceritakan semua yang berlaku di rumah anak yatim Han Seoul 20 tahun yang lalu dengan jelas, maka dia boleh menyelamatkan nyawanya. Tetapi dia berpura-pura tidak tahu apa-apa. Dan begitulah dia kehilangan peluang terakhirnya. Tepat ketika Soo Hyun bersiap untuk menarik picu, pintu bilik pameran seni tiba-tiba terbuka. Dia segera bersembunyi di sebelah almari pakaian, dan orang yang datang itu adalah anak perempuan ahli Parlimen Seoul. Melihat gadis kecil di hadapannya, Soo Hyun segera teringat Seo Jen pada masa itu. Dan ini semakin membuatnya teringat kepada Hyun Jin yang cantik dan baik hati. Ini adalah kegagalan pertama dalam hidupnya sebagai pembunuh upahan. Selepas pulang ke rumah, Soo Hyun segera turun ke bilik bawah tanah. Melihat tumpukan senjata yang tergantung di dinding. Dalam fikirannya dia segera terfikir tentang orang-orang yang telah mati di tangannya. Sepanjang 20 tahun yang lalu, dunianya hanya ada konspirasi pembunuhan dan bunyi tembakan. Dia ingat dia pernah berjanji kepada bapa angkatnya akan bersara dan memulakan hidup baru. Tetapi dia, demi menyiasat identitinya, telah memulakan jalan pembunuhan yang baru. Seolah-olah sudah tiba masanya untuk berhenti. Keesokan paginya, Pelho menghidupkan TV. Dia menyangka akan mendengar berita tentang pembunuhan ahli Parlimen Seoul. Tetapi hasilnya, dia melihat ahli Parlimen Seoul duduk tegak di hadapan kamera. Pelho tidak percaya pada matanya. Kerana sejak dia mengenali Soo Hyun, dia tidak pernah gagal. Kemudian dia berlari ke bilik bawah tanah untuk menyoal Soo Hyun. Tetapi dia hanya berkata, dia sudah gagal. Lebih-lebih lagi, dia sendiri sudah terlalu letih. Kemudian dia memberitahu Pelho untuk menghubungi, tetapi dia takut jika membatalkan secara sepihak akan dibalas dendam. Jadi dia memberitahu Soo Hyun untuk melihat realiti. Walaupun dia berhenti dari dunia gelap, dia tidak akan dapat mengubah hakikat bahawa dia adalah seorang pembunuh upahan. Walaupun dia melakukan banyak kebaikan, dia tidak akan dapat membersihkan darah yang melekat di tangannya. Tetapi dia tetap teguh dengan rancangannya. Pelho setelah mendengar itu, segera bertanya kepadanya, adakah kerana Hyun Jin? Dia berkata jika kamu berkata begitu, anggaplah begitu. Tiada pilihan lain, Pelho hanya boleh mengikut arahan Soo Hyun. Menghantar permintaan untuk menamatkan kontrak dengan orang itu. Dan sememangnya telah diancam oleh pihak lawan. Untuk membolehkan Soo Hyun terus menyelesaikan misi pembunuhan itu, pihak yang satu lagi juga menghantar petunjuk berkaitan identiti Soo Hyun terlebih dahulu. Selepas melihat gambar itu, Soo Hyun segera pergi ke sana mengikut alamat dalam gambar. Melihat gambar arwah di sebelah balang abu, Soo Hyun juga mengeluarkan gambar di tangannya. Gadis kecil dalam gambar arwah dan gadis kecil dalam gambar itu sama persis. Pada masa ini, sebahagian ingatan yang asing muncul di dalam fikirannya. Seorang gadis sedang menulis 4 nama di atas sekeping kadbud dan memberitahu budak lelaki itu untuk memilih nama yang disukainya. Dan begitulah,
Nombor 88 kini mempunyai nama baru ini, Soo-hyun. Pada masa yang sama juga mempunyai keluarga yang dia idamkan. Tetapi di mata ibu angkatnya, hanya ada anak perempuan Hyunjin yang sakit. Selepas Soo-hyun melihatnya, dia sangat kecewa. Ibu bapa angkatnya tidak mengambil berat sedikit pun tentangnya. Seolah-olah dia hanyalah alat yang menunggu untuk digunakan. Hyunjin melihat Soo-hyun kecewa, lalu berkongsi perasaannya dengannya. Dan meminta ibunya mengambil gambar mereka berdua. Melihat gambar yang telah kekuningan di tangannya, Soo-hyun segera teringat bahawa gadis kecil dalam gambar arwah itu adalah kakaknya. Selepas itu, dia bersama Pelho menganalisis. Pada tahun itu, selepas Hyunjin yang sebenar meninggal dunia, pengerusi Yu dan isterinya telah pergi ke rumah anak yatim Han Seol untuk mengambil Lee Yang Eun sebagai anak angkat. Terus menyelesaikan tugas orang itu. Untuk terus mendapatkan petunjuk baru dari situ, Soo-hyun tetap bertekad untuk melepaskan. Akibatnya, sebaik sahaja keluar dari pintu, dia menerima panggilan telefon daripada orang itu. Bertanya kepadanya mengapa ahli parlimen Seo masih hidup. Soo-hyun berkata itu bukan kerana kecuaian tetapi kerana pilihannya. Kalau begitu, saya juga perlu membuat pilihan baru. Dalam masa 3 jam, uruskan ahli parlimen Seo. Jika tidak, saya akan membunuh setiap orang di sekeliling awak. Semasa bercakap, Soo-hyun melihat Hyunjin di tepi jalan. Pada masa ini, lampu hijau menyala. Hyunjin juga mula berjalan ke arah jalan bertentangan. Tetapi dia tidak melihat kereta di kejauhan yang melaju gila-gilaan. Soo-hyun melihat itu lalu segera berlari ke arahnya. Pada masa ini, Hyunjin juga menyedari ada sesuatu yang tidak biasa. Tetapi kereta itu terlalu dekat sehingga dia tidak sempat mengelak. Tepat pada saat genting, Soo-hyun menerpa dan memeluk Hyunjin. Melihat kereta yang semakin menjauh, wajahnya perlahan-lahan menjadi serius. Kemudian dia terus meninggalkan Hyunjin di tepi jalan, kembali ke klinik tanpa menoleh ke belakang. Pada masa ini, dia tidak mempunyai pilihan lain. Jika dia tidak mengikut arahan orang itu dalam masa 3 jam untuk menguruskan ahli parlimen Seo, Hyunjin akan tetap berada dalam bahaya. Jadi dia segera mencari jadual ahli parlimen Seo hari ini secara dalam talian. Apabila melihat Soo-hyun sedang memilih senjata, dia masih berfikir dia sudah berfikir jernih. Tetapi sehingga melihat peta di atas meja, barulah dia mendapati bahawa keadaan tidak semudah itu. Kerana dia mahu menguruskan sasaran di lokasi acara promosi itu sendiri. Pada masa ini, Soo-hyun memberitahu Pelho untuk menyiasat siapa sebenarnya orang di belakang itu. Kemudian dia keluar di bawah pandangan terkejut kawannya. Walaupun dia tahu membunuh di tempat awam adalah pantang larang besar bagi seorang pembunuh upahan, tetapi demi keselamatan Hyunjin, dia mesti melakukannya sekali. Ahli parlimen Seo sedang berucap di hadapan wartawan dan orang ramai. Penyiasat jenayah Hyunjin pada masa ini sedang duduk di dalam kereta di seberang jalan. Tugas mereka adalah untuk melindungi keselamatan ahli parlimen Seo. Tetapi tidak tahu sama ada kerana kejadian tadi yang diserang hendak oleh kereta itu atau tidak. Hati Hyunjin sentiasa berasa sangat tidak tenteram. Hakikatnya telah membuktikan bahawa deria keenamnya betul. Kerana sekarang, senapang penembak tepat Soo-hyun telah menumpukan perhatian pada dahi ahli parlimen Seo. Walaupun dia tidak mahu membunuh orang yang tidak bersalah lagi, tetapi dalam fikirannya dia teringat akan ancaman orang itu. Selepas itu, dia tidak teragak-agak lagi dan memutuskan untuk menarik picu. Apabila kelongsong peluru jatuh, pada masa skim nyawa ahli parlimen Seo berakhir, tempat kejadian segera huru-hara. Pembantu di sebelah Hyunjin juga terkejut sepenuhnya. Kejadian menembak mati ahli parlimen di tempat awam ini. Sesungguhnya dalam sejarah manusia, sangat sedikit orang yang dapat melakukannya. Nasib baik Hyunjin masih tenang. Melihat kedudukan lubang peluru di dinding, dia menganalisis kedudukan pembunuh upahan melepaskan tembakan. Soo-hyun pada masa ini pula mengambil kesempatan di tengah kekacauan untuk bersiap sedia melarikan diri dengan cepat. Tetapi adegan ini kebetulan dilihat oleh Hyunjin. Dia tidak berkata apa-apa tetapi terus mengejar dan akhirnya berjaya mengejar lelaki itu di sebuah lorong kecil. Meluruskan tangan ke atas kepala, Soo-hyun yang mendengarnya segera meletakkan beg pakaiannya. Kemudian Hyunjin menyuruhnya berpusing. Dia ingin melihat siapa lelaki yang telah menyelamatkannya 2 kali. Tepat ketika dia hendak menarik topengnya ke bawah, dia dengan cepat menepis pistol dari tangannya. Walaupun Hyunjin menggunakan sekuat tenaga untuk melawan. Kerana tidak mahu mencederakan Hyunjin, dia mengambil gari dari poketnya dan menguncinya di sana. Kemudian dia mengambil beg pakaian itu dan melarikan diri dengan pantas tanpa menoleh ke belakang. Setelah kumpulan Hyunjin kembali ke balai, ketua mereka sangat marah kerana mereka gagal melindungi ahli parlimen Seo. Terutama Hyunjin ketika berhadapan dengan pembunuh yang menembak mati ahli parlimen itu. Mengapa tidak menembak secara langsung?
Berhadapan dengan kritikan atasannya, dia hanya bisa diam. Mengenai identitas si pembunuh, Hyun-jin selalu memiliki dugaan yang tidak ingin dihadapinya. Pada saat ini, kantor polisi telah membuat sketsa wajah si pembunuh. Setelah Hyun-jin melihatnya, ekspresinya menjadi tidak menyenangkan. Rekan kerjanya melihatnya dan bertanya apakah dia teringat sesuatu. Tetapi dia berpura-pura tenang dan berkata tidak. Setelah itu dia pergi ke klinik Soo-hyun. Dan dia saat ini telah kembali ke identitasnya sebagai doktor hewan. Tetapi pandangan mata mereka saat saling memandang sedikit canggung. Pada ketika ini, Hyun-jin sudah mula meragui identiti Soo-hyun. Berbanding dengan menyiasat kebenaran, dia lebih takut di dalam hatinya. Dia takut bahawa dia adalah pembunuh yang membunuh ahli Parlimen Seoul. Oleh itu, dia menyiasat jadual Soo-hyun pada hari ini. Dan mendapati bahawa dia telah pergi untuk pembedahan di sebuah hospital pinggir bandar. Jadi dia bergegas memandu ke hospital pinggir bandar untuk bertanya pukul berapa dia tiba di sana. Selepas mendengar, Soo-hyun tidak berkata apa-apa. Tetapi segera memanggil seorang doktor yang melakukan pembedahan bersamanya. Berhadapan dengan soalan Hyun-jin, doktor itu berkata sepanjang hari ini. Soo-hyun berada di sini untuk melakukan pembedahan ke atas beberapa anjing liar. Dengan cara ini, barulah keraguan dalam hatinya dapat dipadamkan. Tetapi sebenarnya dia sudah tahu dia akan datang ke sini untuk menyiasat, jadi dia telah menghubungi doktor itu terlebih dahulu. Sementara itu, Pelho, atas permintaan Soo-hyun, mengatur pertemuan dengan orang di belakang tabir. Tetapi hampir tiba masa untuk bertemu dengannya. Dia ditarik pergi oleh beberapa samsung pemungut hutang. Nasib baik, Soo-hyun tidak jauh dari situ pada masa itu. Dan kemunculannya juga telah menarik perhatian samsung-samsung itu. Selepas menyelesaikan samsung-samsung itu, dia dengan dingin menghantar Pelho pulang. Kerana telah menghapuskan ahli Parlimen Seoul, orang itu juga menghantar petunjuk kelima berkaitan dengan identitinya. Tetapi petunjuk kali ini adalah gambar Hyun-jin. Mungkinkah identitinya berkaitan dengannya? Malam itu, Soo-hyun menyelinap masuk ke rumah ayah angkat Hyun-jin. Dalam ingatannya, ini juga tempat dia pernah dibesarkan. Pada masa itu, di dalam vila, ibu biri dan bapa-bapa angkat Hyun-jin sedang berkumpul dengan sekumpulan pegawai kanan. Untuk mengucapkan tahniah kepada mereka kerana membantu pelanggan, mereka telah dilahirkan semula. Ternyata 20 tahun yang lalu, pengerusi Yu, ayah angkat Hyun-jin telah mula melaksanakan rancangan yang membuat orang marah. Iaitu, melalui bentuk persenyawaan buatan, untuk memupuk generasi seterusnya untuk orang-orang berstatus mulia. Tetapi kelahiran anak-anak ini bukan untuk mewarisi harta, tetapi untuk menjadi piring petri organ ibu bapa mereka. Secara fisiologi, jenis organ biologi darah dan daging ini, pada dasarnya tidak akan menunjukkan sebarang tindak balas penolakan. Oleh itu, rancangan pengerusi Yu ini telah mendapat banyak perhatian daripada pegawai kanan. Dan anak-anak yang dicipta melalui persenyawaan buatan ini, biasanya akan ditempatkan di suatu tempat dengan identiti sebagai anak yatim. Itu adalah rumah anak yatim Han Seoul pada tahun itu. Anak-anak malang itu tidak tahu makna kelahiran mereka, iaitu menunggu untuk mendermakan organ kepada bapa kandung mereka, malah sehingga saat kematian pun mereka tidak dapat bertemu dengan bapa kandung mereka. Soo-hyun bersembunyi dalam kegelapan mendengar sampai di sini, dan dalam fikirannya dia juga teringat sepenuhnya fasa ingatan yang hilang. Ternyata pengerusi Yu di hadapannya adalah bapa kandungnya. Pengerusi Yu juga menggunakan teknologi persenyawaan buatan untuk mencipta Soo-hyun. Dan makna kelahirannya adalah untuk membekalkan organ kepada kakaknya yang sakit. Tetapi kakaknya tidak dapat bertahan dan telah meninggal dunia. Oleh itu, Soo-hyun sekali lagi dibawa pulang ke rumah anak yatim Han Seoul. Pada masa yang sama, rahsia pengerusi Yu didedahkan oleh orang lain. Dan untuk memusnahkan bukti, dia menyuruh bawahannya untuk menyingkirkan semua kanak-kanak ini, yang turut termasuk Soo-hyun. Sewaktu semua orang pergi, Soo-hyun dengan pantas bersembunyi di antara mayat-mayat. Samsung itu setelah menyedari kehilangannya menjadi sangat takut dan bergegas mencari. Soo-hyun juga mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri dari rumah anak yatim Han Seoul. Tetapi kebetulan ditemui oleh pengerusi Yu yang sedang memandu. Berhadapan dengan anak kandungnya yang hanya bermakna dari segi biologi, pengerusi Yu tidak berlembut. Dia terus memecut keretanya melanggar Soo-hyun, kemudian memasukkan budak yang cedera itu ke dalam beg. Walaupun dia menghulurkan tangan memohon dengan bersungguh-sungguh, lelaki tua itu tetap kejam menutup zipnya. Soo-hyun dengan susah payah dapat melarikan diri dari memori yang menyakitkan itu. Dia tidak menyangka sama sekali. Ini adalah identiti yang dia cari dengan susah payah selama 20 tahun terakhir. Soo-hyun telah mengingat semuanya sekarang, bersembunyi di balik tirai gergaji. Dengan jarak sedekat itu, dengan kemampuannya, dia bisa dengan mudah menyingkirkan orang tua itu.
Tetapi dia tidak memilih untuk bertindak, melainkan menunggu setelah pengerusi Yu keluar. Dia diam-diam mengambil gambar semua bukti kejahatan orang tua itu. Pada saat yang sama, setelah makan malam dengan rekan kerjanya, Hyun Jin memanggil taksi untuk pulang. Tetapi dalam keadaan mabuk, dia tanpa sengaja pergi ke klinik Soo-hyun, dan kebetulan dia baru saja kembali ke sana. Hyun Jin yang mabuk berat tidak menyembunyikan apa-apa lagi dan langsung mengatakan bahawa dia adalah nombor 88. Soo-hyun yang melihatnya tidak lagi berpura-pura bodoh dan bertanya bagaimana Hyun Jin hidup selama ini. Walaupun diadopsi oleh keluarga cebol, hari-harinya tidak mudah sama sekali. Kerana ibu angkatnya selalu menganggapnya sebagai pengganti anak perempuannya yang telah meninggal. Jadi setiap hari dia hidup seperti hewan peliharaan yang dikurung oleh ibu angkatnya. Seorang lelaki yang ditinggalkan syaitan, manakala seorang gadis dibesarkan dan membesar oleh syaitan. Walaupun Tuhan membuat mereka menderita kepahitan dan kesukaran, tetapi pada akhirnya masih membiarkan mereka berdua bertemu seperti sebuah keajaiban. Adegan beralih, orang misterius yang selalu mengirimkan misi kepada Soo-hyun akhirnya muncul. Lelaki ini ialah Profesor Go. 20 tahun yang lalu, dia dan pengerusi Yu telah mencipta teknik persenyawaan buatan. Profesor Go menyangka dia telah menemui cara untuk memberi manfaat kepada manusia. Tetapi pengerusi Yu yang jahat tidak berpendapat begitu. Dia menggunakan teknik ini untuk membiak satu demi satu manusia untuk mengambil organ. Dan menggunakan organ-organ itu untuk memanjangkan hayat orang kaya. Profesor Go tidak mahu melakukan perbuatan kejam seperti ini. Oleh itu, mereka berdua berpisah di sini. Tetapi selepas dia pulang ke rumah, dia mendapati seluruh keluarganya telah dibunuh dengan kejam. Tepat ketika dia dalam kesakitan dan putus asa, sebatang besi memukul kepalanya dengan kuat. Pada masa yang sama, api membakar seluruh rumah Profesor Go. Nasib baik, Profesor Go mempunyai nyawa yang kuat dan tersedar dari lautan api. Kemudian dia berlari dalam keadaan kelam kabut ke pondok telefon untuk menelefon pengerusi Yu meminta bantuan. Tetapi orang yang ingin menghapuskan seluruh keluarganya adalah pengerusi Yu sendiri. Selepas berpura-pura menenangkan perasaan Profesor Go, dia kemudian dengan marah menarik kola bawahannya dan mempersoalkan mengapa Profesor Go masih hidup. Tetapi Profesor Go telah menyedari ada sesuatu yang tidak kena dan segera menghilang. Dan setelah 20 tahun bersembunyi, dia tidak pernah berputus asa untuk membalas dendam untuk keluarganya. Pada masa ini, dia mempunyai dua bidak dalam genggamannya. Seorang ialah Setiausaha Hyun yang telah bekerja di sisi pengerusi Yu selama bertahun-tahun. Dan seorang lagi ialah pembunuh upahan yang disewa Soo-hyun. Pada tahun itu, Profesor Go terlibat dalam penyelidikan pemindahan kes. Sememangnya dia tahu semua tentang identiti Soo-hyun. Oleh itu, dia menghubungi Soo-hyun sebagai pelanggan dan menggunakan petunjuk tentang identitinya sebagai umpan untuk dia menghapuskan 6 sasaran. Bagi Soo-hyun yang ingin tahu tentang identitinya, dia sememangnya akan bersetuju. Tetapi dia tidak tahu bahawa 6 sasaran ini semuanya adalah orang yang terlibat dalam kes tahun itu. Apabila melaksanakan misi, Soo-hyun semestinya akan secara beransur-ansur menyedarinya. Profesor Go menggunakan kaedah ini supaya selepas dia mengetahui kebenaran, dia akan mencari pengerusi Yu untuk membalas dendam. Namun, kenyataan memang seperti yang dijangkakan Profesor Go. Pada masa ini, Soo-hyun melihat kanak-kanak yang telah dibunuh oleh pengerusi Yu di dalam komputer. Dia tahu bahawa orang tua itu masih beroperasi dalam industri ini. Ini menjadikan Soo-hyun lebih teguh dalam niatnya untuk membunuh orang tua itu. Keesokan harinya, dia menyamar sebagai doktor dan pergi ke hospital di bawah nama pengerusi Yu. Pada masa yang sama, dia menghantar bukti yang diambilnya malam tadi ke telefon orang tua itu. Soo-hyun sengaja muncul di hadapan orang tua itu. Tetapi pada masa ini, dia tidak tahu identitinya. Dia tidak bertindak, hanya ingin melihat dengan matanya sendiri bapa kandungnya dari segi biologi. Malam itu, ketika Soo-hyun sedang memikirkan rancangan, dia tiba-tiba diganggu oleh Hyun Jin. Ternyata kucing yang dipeliharanya tiba-tiba menjadi murung. Selepas pemeriksaan, Soo-hyun berkata ia hanya mengalami kemurungan. Kerana haiwan peliharaan yang sensitif seperti kucing sangat mudah dipengaruhi oleh emosi pemiliknya. Hyun Jin selepas mendengarnya segera berfikir mungkin dia sibuk menyiasat kes kebelakangan ini. Jadi suasana yang menyesalkan tanpa disedari telah menjejaskan kucing itu. Berhadapan dengan Hyun Jin di hadapannya, Soo-hyun tidak pandai berbicara. Jadi dia tidak tahu bagaimana untuk meluahkan perasaannya. Oleh itu dia hanya boleh menggunakan identiti doktor untuk mengungkapkan kata-kata dari lubuk hatinya. Jaga diri dengan baik walaupun demi kucing itu. Dan kes terbaru yang disiasat Hyun Jin adalah kes pembunuhan ahli parlimen Seo. Ternyata selain identitinya sebagai ahli parlimen Seo juga merupakan bekas pengarah rumah anak yatim Han Seo.
Ini membuatkan Hyun Jin merasakan kematiannya seolah-olah tidak semudah yang disangkakan. Semakin mendalam siasatan, dia juga merasakan rumah anak yatim Han Seo pada masa itu seolah-olah menyembunyikan rahsia yang mengejutkan. Dan orang yang membina rumah anak yatim Han Seo pada masa itu adalah pengerusi Yu, ayah angkatnya. Pada masa yang sama, melalui ringkasan hubungan antara subjek-subjek ini, dapat dilihat bahawa semua petunjuk mengarah kepadanya. Jadi Hyun Jin memutuskan untuk pulang sendiri dan bertanya kepada ayah angkatnya. Pada masa ini, pengerusi Yu sedang duduk mendengar laporan daripada bawahannya. Ternyata dia telah menyedari keanehan setiausaha Yun. Oleh itu, dia mengarahkan bawahannya untuk menyiasat perkara-perkara yang berkaitan dengan setiausaha Yun. Dan bawahannya sememangnya telah menemui petunjuk. Ketika dia bersiap untuk melapor, Hyun Jin kembali dan kebetulan mengganggu pembicaraannya. Pengerusi Yu yang melihatnya hanya bisa menyuruh bawahannya keluar. Meskipun Hyun Jin adalah anak angkat pengerusi Yu, selama 20 tahun terakhir, dia tidak pernah memperlakukannya dengan baik. Meskipun sedikit tegang, dia tetap bertanya tentang Profesor Go dan rumah anak yatim Han Seo pada tahun itu. Pengerusi Yu tentu saja menjawab bahawa dia tidak tahu apa-apa. Pada saat yang sama dia memberitahu Hyun Jin, semua yang ingin dia ketahui dapat dicari jawabannya di internet. Melihat itu, dia hanya bisa pergi. Tepat ketika penyelidikan menemui jalan buntu, stasiun polisi menerima surat informasi anonim. Dalam surat itu dikatakan, pada tahun itu, semua kanak-kanak di rumah anak yatim Han Seo telah dibunuh. Turut disertakan adalah lokasi pengebumian tulang-tulang kanak-kanak tersebut. Kumpulan Hyun Jin pergi ke lokasi yang dinyatakan dan mula mencari. Dan sememangnya mereka menemui sejumlah besar tulang di bawah tanah. Dari situ dapat dilihat, orang yang tidak dikenali ini pasti tahu lebih banyak lagi. Untuk menyiasat siapa pemberi maklumat itu, kumpulan Hyun Jin memeriksa semula kamera pengawasan berhampiran balai polis. Dan mendapati bahawa pemberi maklumat itu adalah setiausaha Yun di sisi bapa angkatnya. Hyun Jin yang melihatnya segera menelefon setiausaha Yun. Namun pada masa ini, setiausaha Yun telah dikurung oleh bawahan pengerusi Yu. Bawahan itu segera memutuskan panggilan Hyun Jin dan menggunakan suara setiausaha Yun untuk menjawab bahawa dia sedang dalam mesyuarat. Selepas itu, Hyun Jin menghantar gambar yang diambil di tempat kejadian kepadanya. Selepas melihatnya, bawahan itu pucat dan segera menghubungi pengerusi Yu dan bertanya adakah dia perlu menghapuskan setiausaha Yun. Tetapi orang tua itu pada masa ini mempunyai rancangan lain. Dia ingin menggunakan setiausaha Yun untuk memancing Profesor Go yang bersembunyi dalam kegelapan. Selepas Profesor Go mengetahui setiausaha Yun telah ditangkap, dia sangat bimbang. Tetapi rubah tua seperti dia sekali lagi mengambil kesempatan daripada Su Hyun. Dia menggunakan identiti pelanggan untuk menghantar lokasi setiausaha Yun yang terkurung kepadanya. Dan memberitahunya bahawa ini adalah alamat di mana pengerusi Yu mengurung anak-anak itu. Setelah Su Hyun melihatnya, dia memang tidak dapat duduk diam lagi. Oleh itu, dia pergi ke alamat yang diberikan oleh Profesor Go pada malam itu juga. Pada masa ini, Hyun Jin juga tiba di sana melalui penjejakan GPS kereta setiausaha Yun. Tetapi dia mendapati kereta Su Hyun juga berhenti di situ. Dia mengeluarkan telefonnya dan menelefon Su Hyun, bertanya di mana dia berada kerana dia seperti melihat keretanya. Tetapi kemudian, seorang lelaki tiba-tiba muncul dan memeluk Hyun Jin dari belakang. Su Hyun yang mendengar bunyi pergaduhan itu turut bergegas ke arah kereta. Berhadapan dengan serangan penjahat itu, Hyun Jin berusaha melawan. Tetapi kerana dia seorang wanita, dia dengan cepat dicekik oleh seorang lelaki. Su Hyun tiba tepat pada masanya, melihat Hyun Jin lemah dalam pelukan. Dia sangat marah sehingga tidak dapat mengawal dirinya. Berhadapan dengan tongkat dan pisau di tangan dua Samsung, Su Hyun dengan marah memilih untuk bertarung dengan tangan kosong. Dan dengan cepat menumpaskan kedua-dua mereka. Tetapi apabila dia berpaling ke arah Hyun Jin, penjahat di belakangnya bangkit semula, memegang pisau dan cuba menikam Su Hyun. Pada masa ini, Hyun Jin cepat-cepat bangun dan menangkis serangan untuknya. Ini semestinya detik yang paling membingungkan bagi seorang pembunuh seperti Su Hyun sejak dia dilahirkan. Melihat Hyun Jin rebah dalam pelukannya, dia kehilangan penampilan dinginnya yang biasa. Malah ketika membangunkan Hyun Jin, barulah dia teringat untuk memanggil ambulans. Sekelip mata sudah keesokan harinya, Hyun Jin tidak mengalami apa-apa yang membimbangkan dan sedang duduk di bilik VIP di hospital. Menghadapi perhatian ibu angkatnya, Hyun Jin jelas sedikit tidak peduli sambil memegang telefon menunggu perhatian dari lelaki itu. Tetapi selepas menunggu separuh hari, hanya rakan sekejar yang menelefon. Setelah meletakkan telefon, dia tidak dapat duduk diam lagi. Dia tidak mengindahkan nasihat ibu angkat dan rakan sekejarnya tetapi berkeras untuk keluar dari hospital. Tiada pilihan lain, rakan sekejarnya hanya boleh memandu Hyun Jin pulang ke rumah. Selepas tiba di bawah rumah, rakan sekejarnya berkata ingin menghantarnya naik ke atas.
tetapi dia menolak dengan tegas. Selepas menghantar rakan sekejanya pulang, Hyun Jin tidak pulang ke rumah tetapi terus ke klinik Soo Hyun. Saya ingatkan dia akan datang ke hospital, kalau tidak pun, sekurang-kurangnya menelefon. Dalam teguran itu nampaknya ada sedikit manja. Selepas Soo Hyun mendengarnya, dia tidak banyak bercakap tetapi terus berkata ingin membawanya naik ke rumah. Soo Hyun membawa Hyun Jin kembali ke biliknya, manakala dia duduk di kerusi dengan ekspresi puas. Tetapi apabila Soo Hyun ingin pergi, dia serta-merta kecoh. Dia berkata bahawa dia selalu bertemu dengannya di luar, dan setiap kali dia bertemu dengannya, dia akan menjadi sangat gemetar. Mendengar ini, Soo Hyun dengan gembira bertanya sama ada dia perlu tinggal di hospital untuk beberapa hari lagi. Tetapi Hyun Jin berkata bahawa dia suka perasaan berada di rumah. Kerana di sini dia boleh melihatnya pada bila-bila masa. Cara pengakuan tersembunyi ini menunjukkan bahawa dalam matanya hanya ada Soo Hyun. Tetapi pada masa ini, dia lebih prihatin terhadap kecederaannya. Dia memberitahunya, jika ada kejadian seperti itu lagi pada masa akan datang, jangan sesekali muncul. Selepas itu, dia memberitahunya bahawa dia boleh menghubunginya pada bila-bila masa apabila dia memerlukannya. Keesokan harinya, sebelum Hyun Jin pergi bekerja, dia tiba-tiba teringat kata-kata Soo Hyun. Oleh itu, dia terus menghantar mesej kepadanya. Hasilnya, dia kemudian muncul di hadapan pintu rumah Hyun Jin. Selepas itu, kedua-dua mereka turun bersama. Tetapi rakan sekerja Hyun Jin memberikan alasan bahawa dia kebetulan lalu dan ingin menjemputnya untuk pergi bekerja bersama. Melihat ini, Hyun Jin tidak dapat menolak, jadi dia hanya boleh naik ke dalam kereta rakan sekerjanya dengan berat hati. Selepas menghantar Hyun Jin pergi, Soo Hyun juga memandu ke pintu rumah Presiden Yu. Selepas melihat lelaki tua itu keluar dari rumah, dia terus menelefonnya. Sudah 20 tahun tidak berjumpa, ayah. Pada masa ini, Presiden Yu juga melihat kereta yang berhenti di seberang jalan. Menghadapi pertanyaan daripada anak lelaki Soo Hyun ini, Presiden Yu pula berkata bahawa kesilapan terbesar dalam hidupnya ialah tidak membunuh Soo Hyun 20 tahun yang lalu. Kata-kata dingin Presiden Yu membuat Soo Hyun ketawa terbahak-bahak kerana marah. Dia berkata bahawa dia dan lelaki tua itu tidak sama dan dia tidak akan melakukan kesilapan. Selepas menamatkan panggilan, Soo Hyun terus menekan pedal minyak dan memecut ke arah kereta Presiden Yu. Tepat ketika lelaki tua itu panik dan tidak tahu apa yang perlu dilakukan, dia memusingkan steering. Dia tidak mahu mati bersama syaitan ini kerana masih ada banyak kanak-kanak yang menunggu untuk diambil organ mereka yang berada di tangan Presiden Yu. Dia mesti menyelamatkan kanak-kanak ini sebelum mereka dicederakan. Sementara itu, Hyun Jin dan rakan sekerjanya sekali lagi tiba di tempat dia diserang. Malam itu, Hyun Jin datang ke sini untuk mencari Setiausaha Yin. Tetapi 2 hari telah berlalu dan Setiausaha Yin masih tiada berita. Ini membuat Hyun Jin lebih risau. Sememangnya, dia menemui anting-anting Setiausaha Yin yang berlumuran darah di sini. Ternyata malam itu, selepas anak buah Presiden Yu melihat kelibat Hyun Jin, mereka telah diam-diam memindahkan Setiausaha Yin ke tempat lain. Pada masa ini, Setiausaha Yin telah menjadi mayat yang tidak dapat bercakap lagi. Sementara itu, dalam hati Soo Hyun tahu dengan jelas, ini mungkin pertempuran terakhir dalam kerjaya pembunuhnya. Dan lawannya adalah bapanya sendiri yang tidak ubah seperti syaitan. Seseorang yang pernah membunuh tanpa belas kasihan seperti Soo Hyun, kini mempunyai sedikit keraguan di matanya. Kerana dia mempunyai seseorang yang ingin dilindunginya. Walaupun dia berkali-kali ingin berputus asa untuk hidup normal bersama Hyun Jin. Tetapi apabila dia mengetahui bahawa masih ada ramai kanak-kanak yang mempunyai nasib yang sama dengannya, dikawal oleh bapanya, Soo Hyun tidak boleh berpura-pura buta lagi. Di bawah siasatan N Pelho, Soo Hyun mendapati makmal persenyawaan in vitro Presiden Yu berada di dalam bilik pesakit hospital. Oleh itu, dia menyamar sebagai doktor untuk masuk ke bilik DIP hospital. Lelaki tua yang terbaring di bilik pesakit itu adalah orang kaya. Tidak lama dahulu dia menggunakan jantung anaknya sendiri untuk terus hidup. Soo Hyun bertanya kepadanya bagaimana perasaannya sekarang. Ketika menggunakan jantung anaknya sendiri untuk terus hidup, pada masa ini dia juga menyedari bahaya dan menghulurkan tangan untuk menekan butang bantuan. Melihat itu, Soo Hyun hanya membantunya menekan butang. Setelah menerima isyarat, para doktor sememangnya berlari ke bilik pesakitnya. Manakala dia mengambil kesempatan itu untuk menyelinap masuk ke tingkat tertinggi hospital. Selepas memperdayakan pekerja di sini, Soo Hyun akhirnya berjaya masuk ke makmal jahat ini. Di dalamnya terdapat balang-balang yang bernombor dengan teliti. Dan balang yang tertutup rapi itu adalah bukti persenyawaan pelanggan DIP. Manakala kanak-kanak yang dilahirkan melalui teknik persenyawaan in vitro ini akan menjadi simpanan organ gantian ibu bapa mereka. Soo Hyun terus menghubungi Presiden Yu bertanya kepadanya di mana kanak-kanak bernombor itu disembunyikan. Jika tidak diberitahu,
dia akan mendedahkan semua yang ada di hadapannya kepada umum. Tetapi Presiden Yu pula berkata, jika dia mampu mengubah hitam menjadi putih, maka orang awamnya hanya mereka-reka bukti untuk menjatuhkan saya. Setelah mendengar itu, Su Hyun tidak membuang masa lagi. Dia segera mengaktifkan bom yang telah dipasang. Su Hyun berkata kepadanya, Anda akan menyesal. Pada masa ini, Presiden Yu juga menyedari ada sesuatu yang tidak kena. Tetapi kemudian, bunyi letupan dari tingkat atas bergema di seluruh langit. Dan Presiden Yu hanya boleh berdiri dan melihat impian seumur hidupnya hancur. Pada masa yang sama, Su Hyun yang sedang berundur secara tidak sengaja terdengar perbualan lelaki itu tentang nombor kanak-kanak. Setelah mendengar itu, dia tidak bertindak balas dengan hangat, tetapi terus mengikuti lelaki itu ke sebuah bangunan. Melihat meja bedah yang kasar dan berlumuran darah di hadapannya, Su Hyun tahu dia telah tiba di tempat yang betul. Di mana kanak-kanak itu? Jika kau bawa mereka keluar sekarang, aku mungkin tidak akan membunuhmu. Pada masa inilah, beberapa Samsung di luar menyerbu masuk satu persatu. Pada masa ini, Su Hyun tidak perlu berlembut lagi. Dengan beberapa tindakan sahaja, dia telah menyelesaikan masalah mereka. Selepas berlari keluar dari bilik pembedahan, Su Hyun juga secara tidak sengaja terdengar bunyi tangisan dari bilik sebelah. Dia memecahkan rantai besi pada pintu. Di dalam bilik itu adalah kanak-kanak yang telah diberi nombor. Melihat pemandangan di hadapannya, Su Hyun yang dingin tidak dapat menahan diri dan matanya menjadi merah. Sementara itu, Hyun Jin yang datang ke klinik secara tidak sengaja masuk ke dalam bilik rahsia Su Hyun. Melihat senjata yang tergantung di dinding, hatinya terasa sakit seperti ditikam pisau. Perkara yang paling ditakutinya telah berlaku. Seperti yang dia duga, Su Hyun adalah orang bertopeng yang telah menyelamatkannya beberapa kali. Dan juga pembunuh yang telah lama disiasat oleh polis. Ternyata nombor 88 yang selalu dicintainya juga menggunakan caranya untuk diam-diam menyatakan perasaannya. Pada masa ini dia menerima lokasi dari orang yang tidak dikenali. Hyun Jin tahu pasti itu adalah Su Hyun. Oleh itu, dia bergegas ke lokasi yang ditunjukkan. Kereta Su Hyun berhenti di tepi jalan. Dan di dalam kereta itu adalah kanak-kanak yang telah diselamatkannya. Pada masa ini, telefon berbunyi lagi. Hyun Jin segera bertanya kepada orang di hujung talian itu, adakah ini Su Hyun? Su Hyun hanya menyuruhnya melindungi Seoji dengan baik. Dia kemudian berkata kepadanya, membunuh tidak menyelesaikan apa-apa. Walaupun Hyun Jin memohon bagaimanapun, Su Hyun tetap memilih untuk meneruskan jalan itu. Kerana hanya dengan membunuh syaitan itu, barulah tidak akan ada lagi kanak-kanak yang dilahirkan untuk mati. Selepas meletakkan telefon, Hyun Jin melihat sekeliling. Dia tahu Su Hyun pasti berada di sekitar sini memerhatikannya. Sementara itu, matanya berkaca-kaca mengingati masa mereka bersama. Walaupun hanya seketika, tetapi skim satu-satunya cahaya dalam hidupnya yang gelap. Kerana identitinya sebagai pembunuh upahan telah terbongkar. Pada masa ini Su Hyun telah dikehendaki di seluruh negara. Su Hyun memintanya untuk menyediakan sebuah kereta dan telefon. Pelho tahu apa yang ingin dilakukannya, jadi dia segera menasihatinya. Jika dia terus tinggal di sini, dia sama ada akan ditangkap atau mati. Dia merayu kepada Su Hyun untuk melarikan diri bersamanya ke Rusia. Tetapi Su Hyun mesti menyelesaikan misi nombor 88-nya. Keesokan paginya, sejumlah besar polis berkumpul menunggu arahan. Hyun Jin datang dan memberitahu semua orang. Kerana bukti yang sangat kukuh, waran tangkap Presiden Yu telah rasmi diluluskan. Oleh itu, semua orang juga bertolak untuk menahan Presiden Yu. Setelah berjaya membawa lelaki tua itu ke balai, beban di hati Hyun Jin akhirnya terangkat. Dengan demikian, Su Hyun dapat dielakkan daripada datang untuk membalas dendam terhadapnya. Tetapi Hyun Jin terlalu meremehkan kemampuan Presiden Yu dalam satu malam sahaja. Dia telah memperoleh perintah pengampunan. Dikelilingi oleh orang ramai, Presiden Yu dengan tenang keluar dari balai polis. Su Hyun yang mendengar siaran di dalam kereta sudah lama menduga hasil ini. Syaitan jenis ini yang bahkan undang-undang pun terpaksa tunduk kepadanya, hanya boleh dihancurkan olehnya. Sementara itu, selepas melihat makanan di atas meja, Seoji segera berlari ke bawah. Dia tahu ini adalah dari Su Hyun, tetapi apabila sampai di pintu klinik, dia tidak nampak kelibatnya. Tepat pada masa dia sangat kecoh, telefon berbunyi. Jangan duduk di situ begitu, cepat naik ke rumah. Seoji menangis terisak-isak dan menyuruhnya keluar, tetapi Su Hyun hanya menasihatinya supaya hidup dengan baik selepas ini. Kenapa awak begitu? Jelas awak tahu saya tidak suka makan bersendirian. Mulai sekarang, biasakanlah diri. Dia sentiasa mempunyai hutang yang sangat besar dengan Seoji. Walau bagaimanapun dia cuba membayarnya,
ia tidak akan cukup. Namun tidak dapat dinafikan, sepanjang 10 tahun hidup bersama Seo-ji, mereka berdua sudah lama menjadi seperti keluarga dan tidak dapat dipisahkan. Dari luaran, Soo-hyun sentiasa menjaga Seo-ji, tetapi Seo-ji yang baik hati dan bijak sentiasa diam-diam berada di sisi Soo-hyun yang dingin dan kesepian. Selepas melihatnya buat kali terakhir, Soo-hyun juga memulakan misi terakhirnya. Pada masa ini, Presiden Yoo telah tiba di villa, walaupun telah mengatur sejumlah besar pengawal peribadi. Namun di dalam hatinya dia sentiasa merasa tidak tenteram, dan kemudian bunyi tembakan dari luar kedengaran. Menghadapi serangan daripada penembak profesional, Soo-hyun tidak gentar. Walaupun teknik menembaknya mahir, dia tetap diserang hendak oleh seorang penembak. Pada saat genting inilah Ahn Peul-ho muncul tepat pada masanya. Dia menggunakan sisa tenaganya untuk menolak Soo-hyun ke belakang pintu. Melihat satu-satunya rakannya menghembuskan nafas terakhir di hadapannya, Soo-hyun kelihatan menjadi gila. Walaupun dia telah ditembak dengan cedera parah, namun dia tetap bertindak nekat, menggunakan seluruh kekuatannya untuk membalas dendam untuk Ahn Peul-ho. Setelah menewaskan semua penembak, Soo-hyun membawa senjatanya masuk ke dalam villa. Presiden Yoo masih ingin melawan buat kali terakhir, tetapi serta-merta ditembak mati oleh Soo-hyun. Menghadapi muncung pistol yang dingin, lelaki tua itu tidak lagi sombong seperti biasa. Sebaliknya, dia merayu Soo-hyun untuk mengampuninya. Soo-hyun bertanya kepadanya, jika dia begitu ingin hidup, mengapa dia tidak memikirkan nyawa kanak-kanak itu? Setelah mendengar itu, Presiden Yoo menjadi gila dan berkata bahawa tujuan kelahiran kanak-kanak itu sememangnya untuk dikorbankan. Tepat ketika Soo-hyun bersedia untuk mengakhiri segalanya, Hyun-jin tiba tepat pada masanya untuk menghentikannya. Dia menyuruhnya berhenti. Soo-hyun berkata, jika dia berhenti, maka lelaki tua itu akan terus terlepas daripada undang-undang, dan akan ada lagi kanak-kanak malang yang menghadapi ancaman kematian. Pada masa ini, sejumlah besar polis khas telah menyerbu masuk. Satu persatu menghalakkan muncung senjata ke arah Soo-hyun. Hyun-jin yang melihat pemandangan ini, nasihat di mulutnya telah bertukar menjadi rayuan. Presiden Yoo yang melihat itu juga ketawa besar dengan bangga. Tetapi kemudian, untuk melindungi lebih ramai kanak-kanak, Soo-hyun akhirnya memilih untuk berkorban. Melihat Soo-hyun ditembak bertubi-tubi di hadapannya, Hyun-jin pada masa ini tidak dapat mengucapkan sebarang kata lagi. Manakala Soo-hyun cuba menggunakan sisa tenaganya untuk menggenggam tangan Hyun-jin, di dalam fikirannya juga terlintas kembali kenangan bersamanya. Dia menyesal kerana tidak pernah menyatakan perasaannya kepada Hyun-jin secara langsung. Mungkin sejak awal, identiti pembunuh upahan dan polis memang sudah ditakdirkan tidak dapat bersama hingga ke akhirnya. Kisah ini berakhir pada detik ini. Terima kasih kerana menonton filem ini bersama saya. Jumpa lagi dalam filem-filem seterusnya.